Kenapalah Nina tak pernah rasa nak cuba dan tak pernah rasa nak ambil tahu pun cara nak buat roti yang simple macam ni. Ya Allah, dah lah senang kan, gebu pula tu. Dan yang paling penting hanya guna pengukus, no mixer, no telur. Nina, orang yang tak pandai baking pun boleh buat tau. Jom kita buat. Masukkan air suam jangan guna air biasa pula Lepas tu susu pekat manis ni lepas tu perasa pandan, lepas tu pewarna sikit dan yeast ni, lepas tu kacau-kacau sikit, dah biarkan perak lebih kurang 10 minit. Kalau bubuh macam ni jadilah Lepas tu dalam mangkuk yang lain masukkan 2 cawan tepung gandum, lepas tu 7 sudu minyak masak, lepas tu bahan yang kita dah perap tadi lepas tu kita gogor rata. Dia memang akan melekit sikit macam gini, tapi tak apa, gunakan je tepung letak-letak je macam gini, lepas tu bulat-bulatkan dan kita kena perap lagi semula lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit. Biarkan macam ni dan dia akan mengembang lah macam ni Lepas tu kita buangkan angin, lepas tu kita uli sekali lagi lepas tu kita potong. Nak potong 4 boleh, nak potong 8 pun boleh. Lepas tu kita bulat-bulatkan. Lepas tu boleh nak masukkan inti, nak guna inti coklat boleh, kaya pandan pun boleh, nak guna kacang merah je. Lepas tu daripada tepi ni kita tarik ke tengah, lepas macam ni lepas tu dah bulat-bulatkan, bolehlah terus letak dekat pinggan tu jangan lupa oles minyak dulu tapi kita kena perap lagi sekali lebih kurang dalam 20 minit. Bila dah mengembang barulah kita kukus. Semua orang pun boleh buat insyaAllah. First timer tak pandai buat pun insyaAllah boleh buat, tapi pastikan air tu suam dan yeast tu bukan expired awak kena tengok betul-betul sebelum buat. Okay, itu saja untuk kali ni, semoga bermanfaat. Bye bye.